Okay, kita nak belajar bab 3, nutrisi. Okay, nutrisi ni, apakah jenis makanan yang dapat memberi tenaga kepada kita? Bagaimanakah keperluan tenaga individu berbeza dengan individu lain? Okay, perbezaan ni contohnya jika pregnant, mengandung atau kerja sebagai buruh, kerja yang kuat, yang perlukan banyak tenaga. Apakah yang berlaku kepada makanan yang kita makan? Okay. So yang ni lah makanan angkasawan. Okay, boleh baca ni apa yang dia baca. Apa yang dia kata. Pada 10 Oktober 2007, angkasawan pertama Malaysia Datuk Syed Muzaffar Shukr telah diterbangkan ke stesen angkasa antarabangsa. Sehubungan dengan itu, Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MADI telah diamalkan untuk menjalankan kajian tentang makanan untuk usahawan semasa berada di angkasa lepas. Menurut kajian yang telah dijalankan, kandungan garam dalam makanan akan berkurang di angkasa. Oleh itu, kajian dijalankan berulang kali sehingga dapat menghasilkan makanan yang enak, lazat dan berkhasiat di angkasa lepas. Kemudian, makanan yang telah dihasilkan dihantar ke Rusia untuk menjalani beberapa pelbagai ujian. Sebelum mendapat kelulusan, makanan yang disediakan disimpan dalam plastik kedap udara dan dibungkus untuk mengelakkan kerosakan. Ini teknologi makanan lah. Jadi, di kelas makanan dia ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Pelawas ni fiber maksudnya. Okay, so kat sini dia kata, dia dah explain lah apa yang cikgu explain tadi. Okay, karbohidrat ni dia terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, dia membekalkan tenaga lah. Contohnya macam nasi, spaghetti, roti yang macam tu. Okay, contoh dia. Okay. Jadi, kita guna karbohidrat ni untuk contohnya untuk kita bergerak. Macam sekarang kita puasa, kita tak boleh makan, so kita rasa tired. Okay, and then ni contoh karbohidrat lagi lah. Okay, protein. Protein dia untuk kita menggantikan sel-sel yang telah mati. Dia untuk repair. Okay, ni. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan. Kalau contohnya kita injured, kita sakit kan, kita luka, jadi kita perlu protein untuk memulihkan kulit kita. Okey, lepas tu kita ada juga lemak. Okey. Jadi lemak ni dia bekalkan tenaga juga. Dia macam saving lah tenaga tu. Dia macam save the energy. Okey, sambung. Jadi lemak ni dia macam reserve energy. Reserve energy. So digunakan sebagai penebat haba. Contohnya macam waktu musim sejuk kan. Dia guna yang tu. Lepas tu kita ada vitamin. Vitamin ni ada banyak jenis. Okay, B dan C, vitamin A, D, K. So dia untuk mengekalkan kesihatan badan kita. Kita perlu semua ni. Bagus untuk mata kita, bagus untuk kulit kita. Okay, ni jenis-jenis vitamin A, B, C, D, E, K. Ni contoh-contoh dia. Dan kepentingan dia boleh baca kat sini. Dan kekurangan dia. Kekurangan ni kalau kita makan kurang, apa yang akan jadi? Kita akan ada penyakit kulit, beri-beri, anemia. Yang ni yang famous. Scurvy. Okay. Ni contoh vitamin dia. Ni sumber dia. Okay. Pelawas ni dia daripada sayur. Kita contohnya dia membantu dalam proses pencernaan. Kita nak buang air besar. Dia akan mudah. Okay. Ataupun dia akan panggil merangsang peristalsis. Okay. Mineral. Mineral yang ni lah. Kalsium, magnesium, iodine ni dia bagus. Dia tak berdekalkan tenaga, tapi dia membantu untuk proses-proses mengekalkan kesihatan badan kita. Okay, yang ni kepentingan. Ni sumber dia, kepentingan dia. Yang ni kalau kurang, tak cukup, apa akan jadi? Okay, air. Air memang kita perlulah at least 2 liter sehari kena minum. Sebab air memekalkan hidrogen dan oksigen. Kalau tak, kita akan rasa panas. Kita akan rasa tak sihat. Kita perlu air. Yang ni ujian yang boleh dilakukan untuk menguji. Rasanya nanti dekat sekolah buat ni. Uji iodin dan kanji. Okay, so nanti dia adalah bentuk-bentuk iodin. Dia akan berubah color. Ujian untuk kanji, untuk glukosa, untuk protein, dengan untuk lemak.
Okey, apa pentingnya gizi seimbang ni? Dia ada macam piramid makanan ni. Okey, kepentingan gizi seimbang. Seimbang ni dia macam balanced diet. Kita guna kuantiti yang mencukupi. Ni lah 4 hingga 8 sajian sehari, 2 sajian sehari, 1 hingga 3 sajian sehari. Okey, faktor-faktor mengaruhi keperluan kalori. Kalori ni energi yang kita perlulah saiz badan. So kalau orang gemuk dia perlu lebih banyak tenaga berbanding orang kecil. Umur, kalau yang dewasa, remaja dia perlu lebih banyak karbohidrat. Pekerjaan, kalau kerja yang berat kena angkat batu, bata semua tu dia perlu lebih banyak tenaga. Jantina, lelaki dia akan lebih berotot, dia perlu lebih banyak makanan. Okey, keadaan kesihatan, kalau aktif dia perlu lebih banyak lah. Dan kalau orang yang sakit dia perlu yang soft macam bubur. Iklim, kalau bersejuk dia lebih kehilangan haba, so dia kena makan lagi banyak untuk kekal suhu. Ni nilai kalori dia. Nilai kalori ni dia macam per gram. Kilojoule per gram. Kilokalori per gram. So nanti dia akan ada calculation ni. Kalori ni maksudnya tenaga lah, nilai tenaga. Ni contohnya, so dalam makanan dia akan ada per 100 gram berapa kalori dia. Per hidangan atau per 100 gram. Ni cara nak tulis dia lah. Okey, kita nak rancang gizi seimbang, kita kena tahulah kepentingan dia apa. Menurut hasil kajian Tinjauan Kesihatan Kebangsaan, peratus rakyat Malaysia yang mempunyai penyakit kencing manis ialah 17.5%, tekanan darah tinggi adalah 30%, paras kolesterol adalah 74%, obesiti adalah 17% dan berat berlebihan ni gemuk lah, obesiti 40%. Masalah overweight menunjukkan diet yang tidak sihat. Sebab kita mostly rakyat Malaysia suka makan banyak, lepas tu malas nak jalan juga. That's why dia macam obesity tu berlaku. Macam orang Jepun kan dia makan sikit tapi dia rajin berjalan. Aktiviti untuk mewujudkan keadaan saya dijalankan dengan lebih giat dari peringkat sekolah lagi. Okay. Ini boleh baca lah. Kalori tu maksudnya tenaga. Kalau kita banyak kalori tapi tak guna, dia akan jadi obesity lah. Okey, ni sistem pencernaan manusia. Okey, sistem pencernaan manusia ni dia ada secara fizikal dan kimia. So, kalau fizikal dia berlaku dalam mulut sahaja. Tidak melibatkan enzim. Kalau kimia ni, duodenum ni maksudnya dekat area-area perut lah. Okey, peristalsis ni dia macam contohnya kita makan, lepas tu tekak throat kita bergerak. Dia bergerak naik turun untuk kunyah makanan tu. Jadi itulah proses peristalsis. Ataupun waktu kita buang air besar, dia turun. Okay, jadi struktur sistem pencernaan manusia dia akan start dengan mulut, esophagus. Esophagus ialah ni, throat, tekak kita. Kita panggil esophagus. Perut dia ada 6, usus kecil, usus besar, rektum dan dubur. Ni apa yang berlaku lah. So boleh baca dekat sini. Amylase ni enzim yang akan menghancurkan, tukarkan kanji kepada maltosa untuk dia jadi sugar. Ini boleh baca peristalsis yang cikgu cakap tadi, yang ni, movement tu, pergerakan. Perut dia ada asid, sebab tu bila orang tak makan breakfast, dia kena appendix or gastric. Okay, ni apa yang berlaku kat dia. Nerve, permukaan usus kecil, permukaan usus besar, rektum, dubur. Ini enzim lah. Enzim tu dia tukar daripada form yang besar kepada form yang kecil, supaya senang untuk kita digest. Okey, penyerapan dan pengangkutan pencernaan.
Cikgu check. Oh, tinggi sikit. So, yang ni. Proses penyerapan dan pengangkutan hasil serta penyajian. Perhatikan permukaan selai tuala mandi dan gambar foto. Apakah yang dapat anda lihat? Macam ni lah. So, usus kita, ni usus kecil. Dia berlipat-lipat-lipat. So, dia senang penyerapan tu berlaku. So, dia punya dinding pun nipis supaya senang absorb. Dia ada satu sel saja. Okey, ni darah. Ni bentuk dia lah. Okey, proses pencernaan kita kena tahu daripada apa ke apa. Macam ni. Asimilasi, proses penggigihan, hasil sehari pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Dia perlu cerna sebab kita nak kecilkan dia, nak hantar untuk kegunaan badan kita. Glukosa menghasilkan tenaga bila kita respirasi bernafas. Asid amino untuk membantu komponen-komponen sel. Asid lemak glycerol bergabung untuk membantu lemak yang fungsi sebagai penebat haba. Sistem pencernaan memecahkan, dia cerna, digest. Partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil ringkas supaya boleh diserap ke dalam bila. Sistem peredaran darah mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel badan. Asimilasi bahagian hasil akhir untuk pembentukan sel yang baru. Respirasi, pengawalan suhu badan. Ini penyatinjaan lah. Penyatinjaan kita buang. Kita buang yang mana yang tak diserap. Okay. Jadi kita panggil dia sebagai tinja. Najis tu kita panggil dia tinja. Sebab tu proses tu nama penyatinjaan. Okay, dah habis dah.